Kalau tuan-puan, ibu ayah baca hadis-hadis tentang wajah Rasulullah, kebanyakan sahabat dia tak boleh nak describe macam mana handsome-nya tu. Yang ni menarik. Kerana kalau kita tengok satu persatu hadis ni. Ini menariknya perbincangan hari ni. Kita tengok satu persatu hadis daripada Rubai' binti Muawwidh. Rubai' binti Muawwidh ni seorang wanita, orang perempuan cerita tentang Rasulullah. Bila dia tanyakan kepada Rubai', iaitu Sayyidatina Rubai' binti Muawwidh ni, bagaimana wajah Rasulullah? Lalu Rubai' kata, "Lau ra'aitahu ra'aita syamsa tali'atan." Masya-Allah. Dia kata kalau kau tengok wajah dia, engkau nampak seperti matahari yang sedang terbit. Macam tu. Nanti tengok satu-satu. Mula-mula Rubai' kata Rasulullah ni wajahnya seperti cahaya matahari. Bila tengok cahaya matahari terbit, kan orang nak healing ni dia suka tengok matahari terbenam, matahari terbit kan. Macam dia rasa tenang, healing macam tu. Ini pertama, hadis daripada Rubai'. Wajah Rasulullah tu menyinar. Macam tu. Satu. Yang kedua, hadis daripada Jabir bin Samurah. Seorang sahabat yang muda juga kalau tak silap saya. Dia kata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin adhiyan." Dia kata, aku tengok wajah Rasulullah pada malam bulan mengambang. Tengok ni. Dia tengok wajah Rasulullah pada bulan mengambang. Wa alaihi hullatun hamra. Dan Rasulullah pakai baju yang berwarna merah. Ataupun ada selendang ataupun ada yang baju di atas ni yang berwarna merah. Bila orang pakai warna merah, kalau kulit dia putih, dia akan lebih naik. Menyerlahkan. Lebih menyerlah lagi. Seri dia tu. Maknanya nampak seri dia tu tadi. Lalu dia kata, "Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar." Dia kata, aku tengok wajah Rasulullah dan aku tengok bulan itu tadi. Lalu dia kata, "Falahu." Dia kata, sesungguhnya huwa khairun, huwa ahsanu minal qamar indi. Dia kata, pada sisi aku, wajah Rasulullah tu lebih bercahaya, lebih bersinar, lebih menarik daripada bulan yang sedang mengambang tu tadi. Jadi kita nak bayangkan bagaimana sahabat, dia tak boleh nak explain macam mana handsome Rasulullah. Dia akan dapatkan sesuatu benda yang dia boleh buat perumpamaan yang ini yang paling indah di sisi dia. Itulah Rasulullah, dan Rasulullah lebih baik daripada yang lebih indah tu tadi. Ini baru dua hadis mengenai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek ahsanan nasi wajhan, wajah yang sangat tampan, wajah yang sangat handsome, sehingga sahabat tak boleh nak explain. Rubai' tak boleh nak explain. Dia kata macam matahari yang menyinar. Ataupun Jabir bin Samurah kata, kalau aku tengok bulan dengan Rasulullah, Rasulullah lebih menyerlah, Rasulullah lebih indah. Kemudian yang saya suka juga adalah hadis Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni cerita dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Makkah. Maknanya Ummu Ma'bad ni bukan orang Mekah dan juga bukan orang Madinah. Dia tak pernah tengok Rasulullah. Dia orang mana? Dia orang Padang Pasir. Orang Badawi. Badawi lah. Kabilah yang duduk di pertengahan jalan. Ya. Rasulullah singgah di kawasan perkemahan dan berjumpa dengan Ummu Ma'bad. Dan di sisi kemah beliau itu sendiri ada kambing yang tidak mempunyai susu dah. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, yang disebutkan oleh Syekh Kamali, Said Kamali, dia kata Rasulullah tanya kepada dia mengenai tentang kambing itu boleh tak berikan aku susunya. Lalu Ummu Ma'bad kata kambing tu dah tak ada susu dah tua dah lama dah tak boleh menghasilkan susu. Lalu Rasulullah kata izinkan aku untuk memerah. Lalu Ummu Ma'bad kata kalau boleh kau perahlah. Lalu Rasulullah perah sehingga yang fajarrat atau lafaz yang digunakan adalah kaki kambing tu terbuka. Terbuka ni maksudnya mana tiba-tiba kantung susu jadi penuh. Kambing tu penuh sehingga dia boleh membuka kaki dia itu tadi untuk Rasulullah perah. Menyebabkan Ummu Ma'bad rasa heran macam mana boleh datang pula susu itu tadi yang pada asalnya tidak ada. Ketika Rasulullah telah beredar, datang kepadanya orang lain ataupun mungkin ahli kabilah, dia datang bertanya, dia kata, lalu Ummu Ma'bad cerita, Ummu Ma'bad tak pernah tengok Rasulullah. Dia tak pernah jumpa barangkali Rasulullah. Lalu bila lelaki ni tanya, siapa yang datang tadi? Dia kata ada dua orang lelaki datang. Rasulullah tengah berhijrah. Lalu dia kata, sifi lana anhu. Dia kata, sifatkan kami macam mana wajah dia. Kerana Quraisy kan sedang buru Rasulullah waktu hijrah tu. Lalu dia kata, zahirul wada'ah. Orangnya sangat berseri. Macam tu. First time tengok dah nampak ablajal wajh. Ablaj mana bersinar wajah dia. Ini orang yang first time tengok Rasulullah.
Tengok saja Rasulullah terus jatuh cinta, maknanya seronok tengok Rasulullah. Begitu juga kalau tadi Rubai' dengan Jabir memang duduk dengan Rasulullah. Kali ni kalau kita tengok tadi Ummu Ma'bad tidak pernah tengok Rasulullah. Pertama kali tengok Rasulullah dia kata zahirul wada'ah, sangat bersinar wajahnya, orang yang sangat tampan.